Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Husna Auni binti Muhammad Rizal selaku wartawan Epismat TV BSS, dan hari ini saya bersama Cikgu Musmira bin Haji Saad, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Pasir. Apakah ucapan untuk pengetua sebelum pengetua besar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Salam tahun ini, tahun kita. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Nazri bin Ismail, mantan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Pasir. Untuk makluman semua, sepanjang tempoh perkhidmatan, Tuan Pengetua telah menunjukkan kepimpinan yang cemerlang, penuh dedikasi dan komitmen dalam memajukan sekolah serta membimbing guru dan murid ke arah kecemerlangan. Segala usaha, pengorbanan dan sumbangan yang dicurahkan oleh beliau, saya amat hargai dan sentiasa dikenang. Walaupun Tuan Pengetua akan meninggalkan tugas resmi, segala ilmu, nasihat dan kenangan bersama beliau akan terus terpahat di hati sanubari saya. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih atas segala jasa. Semoga Tuan Pengetua dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga dan kehidupan yang diberkati pada masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dan hari ini saya bersama Saya Cikgu Yusri bin Alias selaku PKM SMK Alor Pasir. boleh tak cikgu bagi sedikit kata-kata ataupun ucapan kepada pengetua sebelum pengetua besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
PKM SMK Alor Pasir mengucapkan banyak terima kasih kerana pada Tuan Pengetua yang akan bersara pada bulan April nanti. Saya terhutang budi kerana jasa-jasa beliau memimpin di sekolah ini, terutama dalam bidang HEM, mana pelajar-pelajar di sini agak kurang dari segi kehadiran, dari segi tingkah laku, sasiah terpuji. Jadi pengetua mengambil berat tentang masalah disiplin pelajar. Jadi dengan tu saya harap pengetua yang akan pencen ni sihat, beri kesihatan yang berpanjangan, semoga bahagia bersama keluarganya dan dapat menempuh alam baru dengan lebih bersemangat dan bina kekuatan untuk dia nak menjadi YB ni, kena ada semangat untuk dari segi buat kerja lain lah, sama ada berkebun ke bersara, membuat sesuatu yang supaya tidak bosan berada di rumah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengetua tunjuk ajar yang dia beri kepada saya sepanjang saya berada di sekolah ni, dan kita harap Tuan Pengetua akan sukses dan berjaya dunia dan akhirat. Dan pada kesempatan ini cikgu mengucapkan salam Ramadan dan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Hayati binti Ibrahim, penolong kanan co-curriculum SMK Alor Pasir. Pada hari ini saya ingin menanyakan cikgu, apakah ucapan kepada pengetua sebelum pengetua bersara? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani kepada pengetua. Saya mengucapkan selamat bersara, selamat menjalankan kehidupan yang lebih bahagia selepas pencen dan sihat selalu. Amin amin. Bye. Terima kasih cikgu. Dan bersama saya pada hari ini Saya Cikgu Masran, guru matematik tambahan. boleh tak cikgu bagi sedikit kata-kata ataupun ucapan sebelum pengetua bersara? Okey, yang pertama, yang pertama cikgu ucapkan selamat bersara Tuan Pengetua. Yang cikgu rasa syukurlah semenjak cikgu berkhidmat bawah Tuan Pengetua selama lebih kurang setahun lebih. Cikgu amat gembiralah tugas bosnya, dan terima kasih di atas bimbingan dan juga penuh yang Tuan Pengetua bagikan pada kami semua dan menjalankan tugas sebagai pendidik di sekolah SMK Alor Pasir. Jadi saya bersyukurlah yang tak terhingga dan kami gembira bertugas di bawah pentadbiran Tuan Pengetua. Okey, cikgu nak tambah apa-apa lagi ke? Saya sedikit lagi. Semoga dengan Pengetua telah menambahkan perkhidmatan sebagai Tuan Pengetua, dan saya doakan supaya Tuan Pengetua sihat-sihat walafiat bersama dengan keluarga yang tersayang, dan juga boleh melatih dan mengasah diri sebagai nelayan yang profesional. Selamat bersara Tuan Pengetua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Pengetua Haji Nazri bin Ismail, iaitu Pengetua SMK Alor Pasir. Saya mewakili guru-guru serta warga SMK Alor Pasir ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada cikgu di atas persaraan cikgu tersebut. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya di atas segala jasa cikgu dalam bidang perguruan ini sepanjang perkhidmatan yang telah cikgu curahkan dengan usaha cikgu. Selain itu, kami juga ingin mendoakan supaya cikgu sentiasa sihat di sisi keluarga, terus cergas dan sihat selalu. Segala kenangan yang telah kita lalui bersama, kami akan semak dalam ingatan kami untuk selamanya. Selamat bersara Cikgu Nazri, dan terima kasih untuk segala-galanya. Pada hari ini saya bersama Saya Wakil Pemimpin Murid Wan Muhammad Atibullah bin Wan Muhammad Hafiz. apakah kata-kata yang aktif boleh bagi sebelum pengetua kita bersara? Saya ucapkan
Selamat bersara kepada Tuan Pengetua Encik Nazri bin Ismail. Dan saya doakan cikgu sentiasa sihat sejahtera dan berharap cikgu menjadi nelayan yang berjaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Husna. PKM, seriously sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengetua, tuan pengetua yang akan bersara pada bulan April nanti. Boleh kaya kita? Saya Cikgu Masran, Guru Matematik Tambahan. Outstanding work, soldier. Thank you, sir. Carry on.